Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kapsul Ramadan hari ini adalah anjuran unit pengajian Islam, Jabatan Pengajian Am Tibet Mara Pekan Pahang. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rugilah seseorang itu yang disebutkan namaku di sisinya, namun dia tidak berselawat ke atasku. Rugilah buat seseorang yang telah masuk ke dalam bulan Ramadan sehingga berlalulah ia sedangkan dosanya tidak diampunkan. Dan rugilah seseorang yang masih bersama dengan ibu bapanya sehingga tua, namun amal kebajikan bersama ibu bapanya tidak menyebabkan ia masuk syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan mengenai 3 golongan manusia yang rugi dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka yang tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila disebut namanya, tetapi mereka ini hanya berdiam diri. Manakala golongan kedua ialah mereka yang tidak mendapat keampunan pada Allah Subhanahu wa taala setelah berlalunya Ramadan. Dan golongan yang ketiga adalah mereka yang tidak melakukan amal kebaikan kepada kedua ibu bapa mereka sedangkan mereka berupaya untuk berbuat sedemikian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hadis ini saya ingin memfokuskan kepada satu golongan, iaitu golongan yang tidak mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala setelah berlalunya Ramadan. Ini kerana Ramadan adalah bulan ibadah yang terbentang di hadapan mereka 1001 peluang untuk melakukan kebaikan. Dengan kebaikan kecil sahaja kita berpeluang meraih keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka rugilah jika seandainya bulan Ramadan yang kita sambut dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kerahmatan, dengan penuh pengampunan, dengan bulan yang diakhiri dengan dibebaskan leher kita daripada azab api neraka, tetapi kita tidak mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu kita termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Maka di sana ada di antara golongan yang rugikan tidak mendapat manfaat untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala itu, iaitu yang pertama, golongan orang yang bangun sahur tapi tidak menunaikan solat 2 rakaat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jika kita lihat daripada bulan-bulan lain, sangat susah dan sukar untuk kita bangun seawal pukul 5 pagi untuk semata-mata untuk sembahyang, untuk makan. Tetapi alhamdulillah, dengan rahmat dan berkat bulan Ramadan, semua orang boleh bangun pukul 5 pagi, semua orang boleh bangun ketika waktu sahur. Tetapi alangkah ruginya jika kita bangun hanya untuk makan semata-mata dan kita tidak isi waktu sahur kita itu dengan solat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Golongan kedua ini ialah golongan orang yang tidak bersahur. Kita semua maklum, kalau kita tidak bangun sahur sekalipun, kita masih lagi mampu untuk meneruskan amal ibadah puasa bermula daripada terbitnya matahari sehinggalah tenggelamnya matahari. Tetapi alangkah rugi jika kita tidak bangun sahur semata-mata hanya kerana nak melayan mata kita yang mengantuk, kerana pada waktu sahur itu terdapatnya keberkatan. Golongan yang ketiga adalah mereka yang melakukan maksiat, dan inilah salah satunya ataupun salah satu daripada golongan yang mana bila datang bulan Ramadan mereka tidak sekalipun meninggalkan atau mengurangkan maksiat seperti bulan-bulan sebelum ini. Ketika bulan Ramadan mereka membuka aurat, ketika bulan Ramadan mereka ni suka mengumpat, ketika bulan Ramadan mereka ni suka buat perkara-perkara yang lalai dan maksiat. Maka ketika datang bulan Ramadan mereka tetap dengan melakukan perkara-perkara yang sedemikian, maka sudah tentu mereka ini termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Maka untuk golongan yang keempat ialah orang yang berbuka tetapi tidak berdoa. Saudara-saudara, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, di antara waktu yang dimustajabkan doa, seperti mana kita maklum tahu, sebenarnya kita tahu ialah di antaranya pada waktu sahur, ketika hujan turun, dan antaranya lagi ketika waktu berbuka puasa. Maka alangkah rugi pada mereka yang mana sudah pun terhidang makanan juadah berbuka puasa di depan kita, ada masa lebih kurang 10 minit lagi sebelum azan maghrib berkumandang, tapi kita masih lagi sibuk, masih lagi bermain telefon atau masih lagi melayan drama di televisyen. Alangkah bagusnya kalau masa yang berbaki lebih kurang 10 minit sebelum azan maghrib itu, sebelum waktu buka puasa itu, kita isi dengan kita menadah tangan ke langit, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mintalah segala apa hajat yang ada yang tuan-puan mahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan
dengan apa yang kita mohon itu, Allah Ta'ala makbulkan pada waktu-waktu yang dimustajabkan doa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka marilah berbaki pada Ramadan yang ada lebih kurang 10 hari daripada sekarang. Kita mengisi Ramadan kita ini dengan kita membuat perkara-perkara yang menambahkan lagi pahala kita pada di bulan Ramadan, dan kita dijauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi orang-orang yang di kalangan orang-orang yang rugi. Oleh demikian, maafkanlah sebaik-baik peluang Ramadan kali ini. Jangan sia-siakan peluang yang diberikan, kerana pada setiap saat bulan-bulan ini terdapat ruang untuk kita berusaha mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.